Nak cari ulama yang betul-betul yang mana dalam hatinya warak tu tak jumpa. Zaman kita ni. Zaman dulu kalau ulama tu masuk kedai, orang tak ambil dah. Tak dengar dah. Tak ambil dah dia mengajar. Zaman dulu. Kalau ikut zaman dulu, dia masuk warung nak makan dekat kedai, orang tak ambil dah hukum, tak mengaji dah dengan dia. Sebab nak kepada warung. Warung sini mana? Takut khauf. Takut kepada Allah Ta'ala. Dia takut ni, takut orang fitnah dia macam gitu, cakap begitu ni. Dia tak buat perkara yang mana orang awam biasa buat. Apa orang biasa buat? Biasa orang awam dia tak buat benda salah pun. Dia dekat kepada mana, suka mana kepada permainan. Ulama dulu hidup dia macam Imam Syafi'i dan imam-imam lain, hidup dia dengan kitab saja. Dengan kitab baca Quran, itu ibadat dia. Dia tak libat pun dengan benda lain, dia tak ikut, dia tak bersama pun dengan orang awam, dengan permainan mana, dengan hiburan dengan orang awam ni tak, dia tak pergi. Nak jumpa orang yang betul-betul alim warak, alim saja jumpa ramah, alim serta warak. Makanan pun dia jaga, dia tak makan sembarangan. Dia jaga. Nah, kalau terbit dalam hati syubhah sikit dia tak makan dah. Yang hari ni ulama duk joget dekat TikTok. Dia ni orang ambil ilmu ramah daripada dia. Tapi dia, kehidupan dia pun dengan begitu keadaan dia. Tak ada. Ni, dia bila mana keadaan begitu, dia hilang sifat haibah tu tadi. Hilang sifat haibah. Orang pandang pada dia, orang tak respect dia. Dulu orang tengok ulama, orang respect. Duk jauh dah, orang pergi kepada dia nak salam, cium tangan. Itu ulama. Zaman dulu. Sekarang ni tak ada dah. Ni panggil dah ustaz tu dah. Dah ajak ustaz, jom kita joget sikit dekat TikTok. Macam ni kau orang ahli ilmu, memang dia ada ilmu tapi dia tidak ada warak dalam hati dia.